Selamat sejahtera. So, apabila anda nampak logo ni, sudah tahu siapa saya kan? So, sebelum ni saya ada channel Telegram yang post soalan dan penyelesaian secara harian. So, sesudah lama saya buat posting secara gambar, tiba-tiba terkeluar cadangan nak buat posting secara video. Tapi masalahnya ialah yang medium bahasa itu. So, selepas saya lama fikir, saya pun ambil keputusan nak menggunakan bahasa Melayu sebagai medium bahasa. So, mungkin kadang-kala akan tercampur dengan sikit bahasa Inggeris lah. Tapi kebanyakannya adalah bahasa Melayu. So, pelajar yang DLP punya, jangan marah ya. So, saya akan buat video tentang soalan-soalan dari percubaan negeri, SPM tahun-tahun lepas, atau soalan yang jenis KBAT. So, dia dari pelbagai sumber rujukan yang setaraf dengan matematik tambahan SPM. So, untuk pengetahuan anda semua, saya tidak akan berbincang soalan bagi yang jenis 1, soalan hukum linear di kertas 2. Okay. Yang nombor 2, soalan pengaturcaraan linear di kertas 2. Okay. Yang ketiga, soalan-soalan yang mempunyai kesalahan yang besar. So, jadi jika soalan itu mempunyai kesalahan yang besar, tetapi saya masih buat video bincang tentangnya, so kamu boleh beritahukan saya lah. Kerjasama anda amat dikasihi. So, selamat menonton video saya dan harap anda mendapat manfaat daripadanya. Terima kasih.